Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita bersama lagi dalam rancangan Science with Mr. Afifi. Baik, jadi sekarang ni keperluan asas benda hidup. Yang ini kita nak belajar. Sebelum ni kita dah tahu bahawa benda hidup berbeza dengan benda yang bukan hidup. Apa ciri-ciri benda hidup yang kamu tahu? Yang pertama, benda hidup boleh apa? Boleh bernafas lagi, boleh bergerak lagi, boleh makan dan minum lagi, boleh membiak. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri benda hidup. Jadi kita tahulah. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apa dia keperluan asas benda hidup. Maksudnya benda hidup, kalau kita jadi benda hidup, apa yang kita perlukan? Baik, apa yang kita perlukan? Kalau kamu tengok video tadi, benda hidup memerlukan makanan. Apa dia? Makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Maksudnya manusia dia perlukan makanan dalam bentuk yang lain, air yang lain dan udara yang bentuk yang lain. Tak sama ya. Okey, contoh. Tengok sebagai makanan. Tumbuhan, apa dia tumbuhan ni? Pokok, lagi bunga, lagi apa lagi? Rumput. Itu contoh tumbuhan. Tumbuhan dia kata apa? Membuat makanannya sendiri. Tumbuhan ada mulut tak? Kamu dah pernah nampak tak tumbuhan makan nasi ayam? Tak pernah. Okey, sebab itu dia kata tumbuhan dia membuat makanannya sendiri. Okey, tetapi manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Kenapa kita makan? Kita nak buat apa? Kita nak dapat tenaga. Kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga. Nak main kena tenaga tak? Baik, nak main kita kenalah ada tenaga. Jadi macam mana dapat tenaga? Kita kena makan. Tapi tumbuh-tumbuhan dia makan tak? Tak, tumbuh-tumbuhan dia hanya membuat makanannya sendiri. Baik, tengok udara pula. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Okey, tumbuhan dia perlukan udara untuk apa? Untuk bernafas dan juga untuk buat apa? Untuk buat apa? Ni dekat sini dah tulis ni. Tumbuhan dia perlukan udara untuk apa? Untuk bernafas dan membuat makanan. Tengok dalam ni dah ada tulis, jangan malas. Okey. Dan yang manusia dan haiwan pula memerlukan udara untuk apa? Untuk bernafas. Bukan, manusia boleh buat makanan sendiri tak? Bukannya makanan kamu masak tu, tak. Maksudnya buat makanan sendiri, tak payah masak pun ada makanan. Boleh tak? Tak boleh. Tumbuh-tumbuhan sahaja yang boleh membuat makanan sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah air. Dia kata apa? Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Betul ke? Kita mesti minum air untuk hilangkan dahaga. Boleh tak kita tak minum air? Tak boleh. Manusia, kamu rasa berapa hari manusia boleh tahan kalau tak minum? Sehari? No, sebulan lama sangat. Okey, manusia boleh bertahan tak minum hanya lebih kurang 3 atau 4 hari sahaja. Lebih daripada itu, manusia dia akan dehydrate ataupun dia akan kekurangan air dan dia boleh mati. Tahu? Tapi kalau makan, berapa hari manusia boleh tak makan? Salah. Manusia boleh tak makan paling lama adalah 7 hari. Maksudnya kalau tak ada makanan, dia boleh tahan 7 hari. Tapi kalau tak minum, dia hanya boleh tahan 3 ke 4 hari sahaja. Okey. Dan juga kamu tengok sini, akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Nampak? Ini pokok. Pokok dengan tumbuhan lain. Tak sama dengan manusia. Pokok ni dia ambil air daripada tanah, dia naik ke atas. Kemudian di udara dia berguna untuk buat makanan dan kemudian makanan dia membuat makanan sendiri. Cuma manusia dan haiwan saja yang minum, makan yang kamu nampak dan juga menyedut udara. Faham ke tak faham? Okey, jadi selepas ini kita akan tengok apa soalan yang berkaitan dengan topik keperluan asas benda hidup. Okey, jadi kita akan jumpa lagi
pada rancangan seterusnya, manusia dan haiwan. Topik yang seterusnya itu perlu berlindung. Okey, terima kasih.